dia. Dia dah 3 tahun, tahun ketiga dalam industri dapat untuk promotion lah. So dia ada team, saya biar dia cerita sendiri lah, dia mulut orang yang buat macam. So dia as of today dah PWP lah. Last year PWP kan. So nak promote back to back PWP, last year dah PWP, jumpa kat meeting tu tak pergi sekali lah, kata nak tarik handbrake ni lah, 18 lah kan. Okay, 2 hati kau lah, handbrake pun dah 2 hati tu lah. So jumpa kat meeting ni, dia kata nak start club lah. Start club, promote macam tu. So hari ni setakat bulan 7 boleh dah PWP ya. Kita orang pelik. Kita ni kalau kita nak sembang kemas, kita kata lo start cipar ni besar. Pelik lagi kecil kan. You know, kalau kita nak kemas, kita kata lo start ni kemas. Pindah ke bawah ni, orang pelik pun dia buat pada orang pelik dulu. Kan? Betul. Hospital pun tak ada, ada satu pun kan. Jadi kita panggil daripada kita punya neighboring region lah. Kawasan orang, kawasan lebih kurang kita pelik demografi lebih kurang. Banyak negara sendiri kita. Banyak negara sendiri, SME, small medium enterprise ni banyak. Jadi kita nak kata, kita dengar sendiri lah daripada dia ni. So dia ni, nak penuh dia ni apa pun bukan tahu. Tapi informal lah, benda ni informal, benda nak belajar kita tak informal sangat. Semua kita belajar. So ni, dengar lah ni ada yang baru-baru, dah lama-lama yang benda ni nak promote, dengar. Ada orang yang tengah fight untuk promote, kena on track nak promote. Mungkin dia buat benda yang kita tak buat. Sebab tu dia ada result yang kita tak ada. Okay. Mesti ada sesuatu yang dia buat yang kita tak buat. Sebab tu dia ada result yang kita tak ada. Okay. So dengar lah, dengar, belajar, ambil. Tak faham, tanya daripada orang yang buat. Yang saya, bagi aku goreng kan, kenapa tanya aku mesti goreng kan, kenapa kita tahu. So kita tanya daripada orang sendiri yang buat. Baik, ini lah. Bagi satu tepukan bagi sini. Assalamualaikum. Kalau takut itu, ni saya nak dua lah. Dua ini. Bukan ceramah kan? Dia kira kan? Buat dah macam mana pun. Itu sedap lah. Alhamdulillah. Ini masih diberikan nyawa. Sebut Alhamdulillah hari ni. Dan saya ni, saya tak pasti nak macam formal kan, tak pasti. Dia ke arah macam pertanyaan kita jawab, tu boleh kan, dia main je kalau cakap kita bukan ceramah. Kita buat sale kan. Jadi nama saya nama dia ni Muhammad bin Syaitan. Nama diberi saya promo sekian. Ini lah siapa mau atau dua yang stage lebih gitu lah. Jadi sebenarnya saya ni buat semua juga tuan. Saya pun buat, saya dah start sikit. Jadi saya baca ni lah, share. Dah bagi share boleh? Share. Tak buat cerita lah. Jadi orang santai kan. Kita pendidikan diploma kan, setakat 2 lebih. Tapi dekat lah. Saya asal dulu saya pakai nama abang saya. Pakai talaya. Betul lah. Boleh, betul kan? Tak. Mana awak tak pakai tu? Tak tahu je. Apa dia ni buat aja nama dia? Apa saya ni dulu asal desain industri ni 2020. Habis diploma, lebih kurang lah. Kalau orang tak apa nama habis diploma lebih kurang lah. Saya kenal industri ni, masa belajar ni saya kenal lah. Jadi saya guna duit PT, dia iPad. Dulu saya pakai nama abang saya. Ada lah. Prosi lah, sebagai ikut lah. Dia yang ambil exam semua tapi saya buat kerja.
adalah beberapa masalah sikit kan. Jadi alhamdulillah dah settle. So tahun 2000 berapa saya kontrak? 2023 baru saya hujung tahun 2023 saya kontrak sebab nak bagi ngam-ngam nak lagi kan. Sebab kalau naik awal tahun 2024 jadi macam 24, 25, 26, 27, 28 baru boleh naik. Betul tak? So kalau ni patutnya kalau 2023 awal tahun 2024 tu dah jadi year 1 jadi year 2 lah. Year 3 lepas tu boleh naik tu kan. Katanya macam tu lah. Tapi biasa lah. Jadi kita kan. So sambil-sambil rekrut tu tak lepas tu. Jadi saya pencapaian pencapaian saya tak apa ni pun saya dapat web banner je. 2024 saya dapat web banner, 2025 web banner. Lepas tu aku dapat iPad, saya pun jual iPad tu. Dia kat ejen saya juga. Lepas tu ada orang ni dapat apa? Saya dapat ring PC ya. PC yang orang cerita lah. Kalau nak sampai ke aktiviti kita buat tu. Jadi terpendek sangat tak tahu kita lebih banyak. Ya. Lalu apa dapatlah yang apa Norton top 5 tu kan. Ada dekat ujung-ujung. P nama dia dekat tu macam tu kan. Saya pun buat kan. Tu adalah buat dia. Lepas tu akan beli rental biji, kita bayar sikit-sikit beli television pun jual. Ya. Kalau beli. Mana orang beli saya tak So, alright. Life as an agent. Saya pun buat semua. Saya buat saya masuk calling appointment yang seorang salesman buat pun saya buat. Apa lagi? Saya punya style, saya pergi kedai kat polis. Kenapa gaji di polis tak boleh naik ataupun dia tak setanding di Penang? Sebab ekonomi kat situ tak tinggi kan. Bila ekonomi tak tinggi, kadang tempat itu pun tak nak tinggi sangat kan, barang murah. So kadang gaji pun tak kata lah, berbeza dengan tempat lain. Sebab apa tempat lain boleh gaji tinggi? Sebab kadang ekonomi dia semua tu macam situ lah. Kehidupan ekonomi kat sana lebih tinggi, jadi menyebabkan gaji pun lebih besar. Jadi macam saya nak survive gitu ni. Kau struggle seorang ejen yang 20 kan, 20 ni insyaAllah tak apa lama lebih dulu yang tak kena buat sale. Saya buka orang senang, jadi saya kena buat kerja. Saya tak buat kerja sama nak bagi dia saya sebab kadang nak kira semangat. Larat lah hari ni bukan semangat cik kan. Duduk di polis bang, saya duduk cik kan. Banyak ni tapi yang cerita korang lah. Jangan ni tak habis ni lah. Kalau kami grup kami ni sini banyak ni struggle. Tapi takkan kita nak kira grup kan. Orang ramai hari ni kat grup besar tak perform pun. Betul tak? Kan? Grup apa? Pagi dia ke apa? Pagi dia macam tu. Jadi takkan kita kata aku grup kecil aku kena lekeh kan. Kita cari duit. So saya dulu semasa saya pergi dalam approach, saya pergi kedai saya sangat kira lucik lah. Yang modal itu saya kira fikir macam kalau nak pergi dalam approach tu pun macam tak kena kan. So saya buat cara macam sebagai seorang pembeli. Kalau kita beli barang, orang tu nak bagi kita pun tak apa nak bagi sangat. Bagi kita beli barang dia. So dia punya rejection tu tak keras kan. Tapi ada orang keras. Dia pergi kat nak apa tu? Apa tahu nak tembak boleh. Apa kita kan. Tapi berada tu dia dulu. Dia dulu. Tak tahu bila apa, tak tahu dia beli kan. Nak beli kan. Saya tak tahu saya ambil kan. Lepas tu saya tanya dia, saya punya style tanya macam ni. Malam saya ingat. Pak, tanya sikit kalau nak tanya sikit boleh tak? Kalau jadi apa-apa ni, abang ada apa-apa tak? Insurans lah. Buang mula dah ni, dia tu kata ya. So, ada lah dia kata macam insurans ni, tipu semua kan. Bayangkan depan muka, tuan-tuan dengan dia. Ada macam kan, dia nak tumbuk dalam tu. Hadap juga lah, masuk dah settle tu, kita pun orang tengok dia, rasa kan. Bukan orang tengok tak ingat sangat, tapi saya buat tembak tu. Tak ada niat pun, tapi sambil lalu kita rasa cari kopi ke, tak buat kerja kan. Lalu tengok kan, kita buat juga. Buat juga. Dia kata itu. Waktu tu baru kita rasa, macam ni punya bos itu cerita dulu. Kan, bos kita cerita
boleh kopi sana kopi sini. Di sekolah, proposal di sekolah, kau kena halau, kau kita rasa. Maksudnya kalau saya punya style, saya rasa kalau saya tak kuat, kalau saya tak pecah telur orang ni kan, pecah telur, saya fikir kan, awak tak kuat semua. So daripada nak dihantui penyesalan tu, kan, kawan-kawannya ada juga 50-50 sama ada dia nak ambil atau tak ambil. Pas tak ambil, macam tabak padi je lah. Nampak tadi, baca takut, hancur takut. Kalau bubur lalang naik, tak bubur lalang semua. Boleh tak? Tu dia antaranya. Sekolah buat JP, sekolah di Pulau ni saya main kau. JP, untuk tak tahu. Ya. Untuk kalau tak tahu. Saya nak balik. Ada juga masuk sampai hemat saya apa? Bukan pasal kawasan apa? Bukan masuk. Bukan masuk kan? Jalan Kodau kan? Bukan masuk, saya masuk tapi tak lepas ni. Bukan lepas. Jumpa ketua lah. Cuma dia kita nak buat jalan tu dia tak bagi dia approach kan. Cuma biasa lah. Guide apa kan? Dia apa kita boleh selam. So bermula lah. Kalau saya fikir di antara cara kalau kita nak harap kita ada approach ketika itu ni saya punya style lah. Kita nak konten satu style tapi saya punya style kalau nak harap dia boleh. Itu dia saya rasa kan. Kita ada approach nak pergi minta orang sebab sekali tidak tinggi. Kan, kalau kehidupan tu orang pun okey saja duduk santai apa macam tu. Merah lampu hijau dah tak jalan lagi. Memang jemput. Santai. Tu nak buat santai kan. Dek kanan 60. Lepas tu saya mau try di TikTok. TikTok ni senang cerita sebab bila kita kalau saya punya pemikiran, kalau hang power macam mana presentation pun, kalau orang tak mau dengar, tak ada apa. Kita hebat presentation ni. Tapi panggil orang tak mau dengar. Jadi antara tempat saya geram, saya lepas geram, TikTok. Sebab TikTok ni kita buat live. Dia berhenti seluruhan di Indonesia. Saya start bulan 8 2024. Waktu tu saya bodoh cari style mana style rupanya view masuk sebab kita range big. Tahu range big. Range big. Saya ni tak ni dah. Range big ni jenak. Sebab dia orang heran. Tak dengar. Kopi je. Bukan sebuah kantong. Sampai kantong ah. Sama dalam Z udah Z. tak tahu ni. Pasal tadi. Cuma. Nak beli lagi. Adanya objek comot. Jom nak pergi. Belok sikit kan. Okey. Tahu nanti kan? Flashback lah. Kita punya tajuk tu nak bagi heran. Oh, rupanya kat situ. Sebab saya mula-mula saya buat tajuk dengan pandai-pandai yang masuk kita kat swasta tu kan. Saya buat tajuk tu. Tajuk nak pakai tu tau lah. Lepas tu saya tak tahu ni. Lepas tu saya dekat tau. Bulan tak saya cari kan. Dia potential di belakang tu bahan tengok tu. Potential gambar belakang tu betul-betul tengok potential. Memang saya mana tahu. Saya tembak kan. So saya pun pokoknya betul-betul saya try balik guna malam. Oh, pokoknya pisang tajuk. Orang heran orang masuk. Kan? Saya pakai tajuk yang menghairankan. Orang masuk tak dengar konten. Orang masuk tak? Masuk soal lebih. Hilang. Mana kata dia masuk based on tajuk. Kalau dia stay tu based on content apa yang dia cakap. Faham? Betul kan? Tajuk mana? Lepas tu apa benda kita cakap dalam yang membuat orang stay. Kalau masuk awal ni buat tajuk. So mana stay tu sebab apa? So saya mula dengan itu. Saya start bulan 10. 3 bulan. April. Kita kau tahu. Bulan 3 bulan. Jadi berapa? Saya start naik tangan tu kan. Bukanlah naik tangan.
Maksudnya ada duit lebih sikit tahun tu lah pula dia. Maksudnya soal lead sekarang ni saya tak payah. Lead saya banyak gila. Dia orang beribu dah lead saya dah. Saya nak ikut lah kan. Hari tu saya buat sehari je, dah masuk lead. Sampai tak ada nak handle. Tapi macam saya tak dapat terstart kelab tahun lepas. Saya tak kan. Sebab saya rasa benda tu soal rezeki. Sebab saya rasa saya berjaya walaupun saya tak dapat start kelab. Sebab saya teruskan buat. Sebab saya tak berhenti. Okey lah. Rizal memang boleh lah. Minta maaf kata tengok. Rizal itu skor, kita bukan boleh kontrol Rizal. Aktiviti yang kita boleh kontrol. Saya dapat satu ayat tu, jangan cari duit. Duit akan main. Hang self development. Usahakan untuk perbaiki diri sendiri kan. Itu yang penting. Anak perlu duit. Kita sale mengai pun. Saya mengai lah. Tak mengai. Bukan tahu nak beli berapa. Tapi kalau tak teruskan membeli. Tak ada kan? Membeli tu kau ada ke tu risiko kan? Bukan hilang ke. Maknanya dekat juga sikit. Cuma tak dekat. Dia tak. Teruskan membeli tu mungkin ada yang dekat kan? Sama. Jadi macam saya. Saya selalu benda ni. Tengah ada lab lagi kat atas. Tak tahu lah kita nak kata. Biasa. Sebelum ni baik cantik. Lepas tu bila dia ambil satu polisi baru, dia relax. Faham tak? Cantik belum ni. Polisi anak ni cantik. Ambil dia punya polisi, dia relax. Allah akan kita tak tahu kan. Nak jaga orang tak boleh jual mungkin dia makan minum. Kontrol tak boleh kontrol lah. Sebab tu orang saya pergi nampak lah TikTok ni macam mana pembayaran. Berapa ramai dia kata kita, saya rasa semua boleh kontrol lah. Balik kawan-kawan pun tak payah. Nak heran berapa saya buat live kan. Saya buat strategi. Kadang-kadang strategi tu baik tau. Tanya orang awak tak tolong ke ni? Itu yang skor. Ni kita tanya buat kelab. Biasa lah. Ada dia macam tu kan. Tak lalu itu perseverance. Teruskan berusaha Rizal. Ya. Teruskan berusaha. Macam saya, bulan ni saya adalah tadi saya submit dalam 2 lebih. Lepas tu ada 3 lebih yang belum capture atau prosedur call yang tak dapat lagi. Atau dia sibuk pun barangkali kan. Lepas tu kalau ikut TBC saya baru 2,000 bulan ni. Tapi saya tak ada kan. Sebab saya hari saya buat. Ikut tak buat kabar jalan kan. Macam bulan 1 itu 40,000 saya buat sebulan. 40,000. Saya bukan buat teruk kan pun. Maksudnya saya teruskan usaha sebab sales punya style ni kita kena faham satu fundamental sales. Ya, buku orang betul. Fundamental sales ni dia punya kalau kita macam zero tu kata kan. Sebenarnya kita bukan kita tak cukup buat tapi kita buat tak cukup. Kita sedangkan kita tak buat kan. Kita buat. Saya buat. Saya buat kadang-kadang kali tu. Kadang-kadang selalu kali. Kadang awak tu. Tapi kita teruskan buat lah kan. Macam buy ratio. Kalau saya contoh macam buy ratio kalau 10, 3, 1 kan. 10 apa ni calling, 3 appointment dekat 1 closing. Ada orang mungkin ratio dia lebih hebat. 10 calling, 5 dekat appointment, 3 closing. Mungkin macam tu. Ada orang mungkin macam berapa bila? Kamu apa? Betul tak? Boleh meningkat. Kan, itu ada. Tak tahu nama-nama mungkin nama. Baju. Bagi habis. Bebas dia lah. TikTok kan? Tiba-tiba kau semua pokok. Dan saya tanya nama orang, saya tanya asli ke video kan? Dia tanya nama dia, saya lupa nama dia. Dia tanya nama mana ni? Kau ni kan? Dia tanya bila dapat pula ni. Sama ni. Kita expectation untuk apa ni kan? Sebab dia media sosial punya orang kan. Sebab kita pun boleh tahu media sosial, boleh pergi kat media sosial. Kalau nak kata tak mau buat kat TikTok pun tak boleh memang. Sebab orang dia spender pun di TikTok. Orang kaya di TikTok tu banyak orang TikTok yang kali ni. Kalau kita nak malu, sebab saya yakin mesti ada yang kita masalah lead kan. Ya. Lagi, abang saya cuba abang beritahu saya apa masalah yang sampai bagi saya. Mesti ada sesuatu yang kita nak cuba dapatkan dari saya. Lead tu kan? Masalah lead. Dan saya bukan masalah. Cuma kadang-kadang dia salah.
saya closing kan. Cuma kalau di antara cara yang tuan-tuan boleh buat, try buat tengok. Malu tu kalau malu buat jadi ejen tu fikir tak malu lah. Jadi ejen tu saya dah satu pekerjaan yang orang kata tak malu lah. Tak malu, tak malu. Tapi bila saya buat TikTok ni, saya baru saya jadi macam terjaga sih. Sebab saya tak kena nak pergi dulu mungkin dia tu dulu macam meminta tolong kawan juga tak suruh kan tak suruh ni kan macam orang macam kita push dia tapi saya punya bos parti kan dia ajak saya style dia kalau nak pilih kawan-kawan dia pilih nak ambil saya tak ambil macam mana lepas tu tak mau cakap apa pasal insurans cakap pasal lain lepas tu saya kawan banyak dengan Cino saya kawan saya main berita di hantar kan saya berita friendly ada pendidikan maksudnya kita kawan banyak kawan-kawan pun saya soal kita so orang kata insurans kawan hilang kan jadi dia insurans lagi hilang kawan tak mau pegang kita pun saya pun fikir apa tu lah juga kalau kita tidak pergi orang tu dia hari hidup dia mati payah juga so ada satu benda saya belajar sejak awal apa nak cerita saya harap kalau kita nak tanya orang yang ada isu ni lain dan dia tu nampak macam kita nak ambil video tapi saya tengok kat TikTok saya tu kaji juga kat TikTok macam mana assessment yang power dia kata kalau amat tu dia bercerita kalau pro player dia bertanya okey lah kalau kita tanya sikit okey saya tanya kalau bukan dulu sedikit kalau ada apa-apa saya buat sepatutnya kita bukan kalau dia pemerintah ada masalah so tak boleh beritahu sikit sebenarnya apa solusi kita cuma tu saya bertanya lah bertanya kalau kita nak pergi cerita kita sebenarnya kita kena bertanya pandai cari soalan kalau kita nak cakap kita tak perlu untuk pandai nak produk-produk ni sangat produk kita kena master lah cuma tak perlu pandai produk sangat pun kita kena pandai macam mana kita nak bertanya macam mana kita nak faham dia sebab orang akan ambil bukan sebab ambil kalau nak ambil by benefit ni dekat Google pun ada macam benefit kan orang ambil sebab kita orang ambil sebab kita saya kan kerja saya bertanya dia apa dia kalau orang bilang saya tahu kan apa yang dia buat kan abang nak ambil dia pun ada dia cerita sikit ini kita tahu dulu kawan dia menjadi adik dia menjadi saya dan sekali dia adik dia pernah sakit maksud kita jahat sekali kita gunakan adik dia untuk closing so tak boleh masak kalau adik tu sekarang kalau adik dia so saya tak mahu jadi boleh tak pakai apa so set point macam saya kalau kita saya teruskan apa support dia kalau saya kalau kita saya lebih dari keadaan ada tanya apa? Dia konsisten dari hari itu memang setiap hari itu akan live lah. Lepas tu macam mana apa dengan aktiviti kan live tu waktu macam mana? Live tu waktu pagi saya kadang berbagi tengah hari kadang malam lebihan tu saya share dengan banyak sebab saya pakai teknik closing sebenarnya ayat-ayat sniper yang nak picut kalau kat orang kan sebab kadang nak kata hibah tak aku penting semua tahu penting tapi tak ada orang ambil orang tak ambil hibah agent dia tak ambil betul nak cerita orang dia kan dia saya pun paksa dia untuk ambil sebab kita nak kena tahu kepentingan dia macam saya dia hafal buat teknik closing dia kata hibah tak apa penting ambil lah hibah tak apa untuk keluarga nanti kalau nanti rumah apa macam ni tahu nanti kita pergi dia kalau dia berpegang bisa orang lain bisa keluarga nak baca jalan tu
hati main. Emosi ya, iya emosi. Cari perkataan tadi pun tadi. Emosi. Bukan emosi ya. Emosi tau? Emosi. Hujung tahu. Emosi ni ejen siapa tak cukup 15,000 apa emosi sejarah tapi kalau ada emosi kita perlu main emosi ya. Saya cuba itu saya apa itu alhamdulillah ada rezak. Ada macam aktiviti dan banyak buat dah di online kan. Saya tu. Saya ada apa memang kelebihan secara online tu ataupun dekat-dekat jumpa? Dekat jumpa. Saya nak share tentang satu cara silat. Kalau kata kita macam saya nak jual itu, saya akan menggunakan itu. Tapi once dah jadi klien kita, saya akan pegang untuk kalau polisi ada investigation, itu accident. Polisi ada siasatan, accident, celah-celah ada siasatan. Jadi clear kan? Silat Bapak KBD keluar 87,000 5 menit kena masak kaki patah dua, tangan patah dua dan ni silat tu penting maksudnya ni maksudnya how to be quality itu saya berbangga untuk saya berbangga untuk buat saya guna kencing yang dari tempat yang cengeng tau sebab saya cengeng lah kat dalam Ipan tengok klien saya dia dengan investigation tapi kita dah submit semua dah dengan keputusan sahaja macam tu mau ada call saya kat sini tempat ke 9 malam mau ada call saya tempat lagi ada accident romantik klien tak sedap saya klien sebab tadi yang pay lah pay lebih susah bayar dulu doktor kata 50,000 bajet tak tahu ada lepas-lepas insurans tu ya Allah kau apa benda jadi bajet pertama tu bajet first tu 50 lah nampak kan nak cerita apa kat klien bayangkan tahu investigation semua ni dia tahu dia insurans dia nak dia investigation tu sebab anak dia sakit perut dia kan history dia kan so selepas dia masuk buat tapi decline sebab sakit tu kan so company siasat tapi dia report apa semua hantar lah semua kan report apa saya bagi email dia pakai jauh ataupun hantar pentingnya kat situ kalau ada apa-apa investigation buat tu sebab bila jadi macam tu kita dah submit semua cuma tu keputusan saja sama ada exclusion ke tak exclusion ke faham lah maksudnya dia sakit perut tapi sakit perut tu di bawah 2 tahun company siasat dia sebab apa sakit awal masa hari itu hari kita sihat so umpamanya bila disiasat di antara cara siasatannya dia akan keluar random hospital ataupun negeri di kawasan umum dekat Johor contoh dekat klinik A ada B ada C ada so antara PMB report tu submit kepada insurans sebab insurans tengok hari keluar kat klinik tu kalau dia kena mengena maknanya kan tu yang sakit awal kalau dia kena mengena kita boleh kata kita so kena buat macam tu yang tu yang cepat dia buat ambil cepat yang alih kalau nak alih pun kunci jam cepat itu dia buat kunci jam 10 kali kunci semua buat juga kan buat tu saya sakit semua sementara tu keputusan sama ada dia ni di cover ataupun dia berkata tak di cover sebab sakit dah sementara tu keputusan tu celah-celah tu accident dan tu bersilat saya pakai channel tu je lah yang tu settle yang lain kita tu tak bawa ni sistem tahun kau kan bawa ni saya celah-celah tu klien saya daging dah sistem tau nampak kenapa lelaki dia tekan saya ni saya kata nak klien lagi dia kan dia klien lagi kok Zaza pun dia kata tak boleh nak tolong Zaza kan dia tolong sebab dia sistem pun tau channel mana saya cari bang Dr. Jasmine kan Jasmine dia kan kalau dia kan kepala GL saya dapat nama dia
Saya dah kosong juga. Tapi sampailah sistem dah okey, baru ni. Sebab polisi tak sampai 6 bulan. Lepas tu kena dia dah pula kata. Dia kata macam platelet anda dengan heavy bleeding. Nama takut kan, dengar tu kan, heavy bleeding. So bleeding tu bila bleeding tu yalah, insurans baru. Company pun trik dalam dulu kan. Company nak macam investigation kan. Lepas tu nasib baik di samping tu kalau ada dalam ada lagi di tempat kan. Kat situ saya cari juga usahakan dan dari sampai entah saya macam-macam channel saya ni kan. Lepas itu mungkin rezeki saya boleh ni. Saya slow dekat sales saya rasa sebab Tuhan nak bagi rezeki kat saya sebab saya ada seorang klien tu orang. Seorang klien tu cancel baru 11 bulan boleh sikit dia kena cancel. Sikit selesai. Dulu alhamdulillah minggu dia belakang ada yang tahu tak kena cancel. Laju yang cancel tu sampai insurans boleh cover walaupun baru 11 bulan. Terus cancel. Lepas tu baru ni tak sampai 2 tahun juga. Dia beritahu dia kena sis. Saya pun declare. Lepas tu company pun laju juga pokoknya. Tapi semua benda company kata okey, lepas. Tapi saya call. Maksudnya unchanged policy. Unchanged policy tu okey, kita cover tidak ada apa-apa perubahan. Alhamdulillah. Jangan bila company kata macam kita rasa kita boleh fight, tapi company kata pay claim. Jangan pay claim, fight dulu. Kalau management datang ni contoh Suraya ke, Jaya ke, dia kata tak boleh tolong, pergi kat Gaza. Gaza tak boleh tolong, pergi je, channel mana pun, dia pergi. Channel, saya pergi kat Bos Syarif. Bos Syarif kenal? Bos Syarif, dia di EAG, dia cukup. Saya pergi channel tu, dia tu macam top one lagi ya. Dia bagi nama dia screen. Jom aku taruh nama dia screen tu, saya boleh ada. Lepas tu baru ni saya case cancel tu. Saya appeal, saya jumpa kat track kakak tu. Dia ni customer service tapi geng-geng yang channel yang dia dia kan pada channel lain. Dia bukan customer service yang ni dah ni. Dia pada channel lain. Saya pakai dia untuk minta tolong dia appeal. Okay, dia kalau dia sebab dia usaha cari yang dia boleh tapi kata appeal ni orang okey mesti dia ya, kita tengok kadang juga ada orang boleh fight. Kalau di cancel tu cancel mana? Cancel tu dia ni, cerita tu dia kena cancel. Satu kita pun saya pun submit sebab endorsement. Saya pun submit semua benda. Lepas tu selepas beberapa kemudian tu company kata okey, unchanged policy. Lepas tu saya buat declare. Lepas tu padahal baru buat usul baru kan. Dia tak masuk buat tapi saya declare dalam saya buat demo. Lepas tu insurans pun dia kata tak ada apa-apa perubahan. Saya pun submit lah claim yang dia buat sendiri sekian apa semua tu kan yang boleh claim lah. Tiba-tiba bila dah claim yang tu keluar lagi message tu. Masa report saya kan cancel kita fight. Kita fight Sekali dah cuba kan. Saya call dia lah. Saya call sampai dia kata kalau jadi kat anak dia dia buat macam ni. Kita dia ajak buat berkah. Buat saya berkah tau. betul dia. Dia buat semua tu kan. Dia ayat dia kan. Tak mahu dia tak boleh sebab dia bukan director. Dia kan customer service kan. Kita semua hantar buat rekod yang tadi. Dia jadi ni lepas. Ada hubungan dengan dia. Saya takut dia lari daripada apa yang diminta ni. Nak rasa nak give up. Ada. Baik, tak. Cuma kita kena kepala orang ni. Maghrib. Tak tahu maghrib ke apa, tak masuk maghrib. Budak kantin ni di bawah. Engkau. Saya beraya ke apa kan? Saya sebab satu stres ni sebab ialah sale tak apa nak cakap kan. Lepas tu high expectation kita buat. Kita bukan tetapi kalau mempi KRS Malaysia ni. KRS nama saya kat Vivo. Dan sebab Q1 dulu, quarter 1 kita perform. Kita maintain dengan kopi tu. Nama kopi. Saya ada credential post gambar saya. Kalau tengok kat Facebook. Ya, ada lebih.
Malaysia pun sama kita sebab dia bagi penghargaan kat situ kita nak pakai itu. Tapi give up lah, orang expectation kita tinggi. Kita tengok tak ada sale lagi. Asalnya nak. Kan? Yang biduk tu, biduk kan biduk. Dekat luar hotel lah. Dekat luar hotel lah. Dia ada satu bau lepas dia beli. Rasa macam kalau banding dengan orang lain, orang tu kita perlu kita banding dengan orang yang dia beli tu. Tapi nampak je. Macam saya kata, saya bersama diri saya, aku terus nampak lah. Nak kontrol bau ni kan, betul-betul rezeki kan. Macam bintang kan. Bintang tu tak ada saya. Kita nak bandingkan je tak boleh lah. Dia macam dia buat ni orang cerita lah. Dia buat kat Instagram kan, okay, bulan ni saya nak ambil lebih kurang 30 orang. Macam tu ke? Hebat kan? Bulan ni saya ambil 30 orang. Tapi orang tu dia orang ambil. Tahu apa dia punya sale tadi? Tahu tu gila apa? Oh, saya tahu. Yang hang buat itu lah. Saya turunkan 30 orang tadi. 30 banyak. Bulan ni saya nak cari 5 orang. Anda tahu kan? Betul tu. Rezeki kan. Macam saya disebabkan kita tak ambil usaha. Saya takkan merendah diri, bukan kita merendah diri, cuma saya takkan merendahkan diri saya macam kita dilekek sangat duduk tepi MDRT ke duduk tepi startup kan. Sebab kita pun buat aja, cuma dia tu rezeki dalam tu ada lebih daripada dia. Kita pun perlu saya silap kalau nak kira baik dulu kan. Kalau nak kira baik kuat kerja ni boleh kaya. Dia buat banyak kaya lagi kan mereka. Dia buat baik mereka. Kita pergi orang buat aja. Mereka lepas subuh duduk dalam petak lah. Kalau nak kira baik kerjaan kan. So motivasi kita apa. Kalau saya teruskan buat bila saya tahu sebab saya rasa lebih baik. Saya nak cakap saya cuba untuk dalam live tu bila saya sebelum saya buat itu saya cuba untuk niat saya nak berdoa. Kalau tak cakap hari ni saya nak perlu report. Sebab saya tak tahu. Sebab kalau saya tak cakap, kalau saya niat dia main dia lain untuk cakap dia tak nampak benda kan. Buying resistance tu lah macam-macam. Buying resistance bahasa buku lah. Dia aku nanti tahu kan. Buat live dia kan. Mana tu? Dia kan. Dua orang dia. Dua orang ni ibu dia buat kan. Ya. Bukan punya Messi ke dia kan. Bukan. Bukan MK Malik. So tak pernah rasa give up, biasa lah no. Kira rasa nak kira give up ni kira macam rasa nak bunuh diri lah no. Kira macam aja kita tak terjun lah. Betul? Jadi kalau stress kita stress tapi kita boleh bawa melainkan teruskan kerja. Stress dia punya segi dokumen ke sih? Kita kontrol lah setiap bulan. Yang ni orang saya tak masuk ke hati lagi jadi letih kalau fikir dia main macam anxiety lah benda-benda kan. So kat itu bagusnya stres pun sebenarnya kita masih memikirkan itu lah. Bulan 7 ni tak mau buat tak semua design lah tak ada buat kuih lah tak mau buat kan kecil orang semangat kan tak mau buat tak ada buat kuih kita nak main nak gaya pun kan orang lain nak dapat lesen nak buat benda ni ada hot exam 3-4 kali tak lepas ni kita dah ada lah untuk balik rumah ni balik rumah tau ni buat gaya orang sekolah macam ni sekolah 7 tahun tepuh kan awal tahu ya nanti ya balik ayat siapa tu ayat kong pun awal tahu nari balik kan nari tu kan di genting kan Gio tu dia Mungkin dah ke bawah lah, pada bawah. Saya pun main sebenarnya nak cari semangat saya main tak habis semangat tapi untuk energi tu hakikatnya kita nak cari duit semua ni akaun main berbeza-beza tak satu jadi dia masih nak aku buat tu tonton orang lain tak saya buat
dia dapat. Kau tinggal kau ambil ni. Ada sangat. Dah ada betul. Ada. Kita create problem, buat contoh, solution. Problem, contoh, solution. Saya tak tahu ada tu. Kira apa emosi kat WhatsApp lah. Sekarang Zeko dapat lead call lah. sekarang Zeko kadang-kadang saya WhatsApp, saya sinyal kan. Tengok. Dia bukan semua nak. Dia semua. Jauh. Dan pertama kali sakit pun jauh je. Tapi servis ya saya kan. Call hospital kau buat lagi macam saya tak ingat dia sakit ada dia nak rumah tapi sebenarnya tapi orang pandai tekok pula kosong jadi dia pergi penuh pula tak dapat balik. Kalau kita buat closing secara TikTok ni kan, saya bukan budak social media. Saya kosong. Ada buat live post pun tak. Kita ada yang kalau macam kita live share dekat TikTok. Kalau dia macam jual barang online kau. Maksud dia adalah kalau lepas diri customer kita untuk dia ni sendiri kan. Yalah dia kata pasal bukan bulan jadi kita nak bahasa servis kan tau. Tapi maksudnya most of dia memang dia tak lupa lah. Ya. Dia tak lupa. Memang long distance relation kan. Detik pun tak podcast, tak WhatsApp. Itu saya nak tanya tu, dia punya kaedah macam mana nak ada ni ada engagement lah dengan klien. Kadang like status, kadang status kadang kita tak podcast. Doa sekian, doa apa kan, buat doa kat CGPD sikit untuk pagi ni hantar. Kadang-kadang hantar gambar, hantar tempat raya, ada birthday ke apa ke, Bukan ada limit. tapi kalau ada limit pun, contoh biasa dalam 10 orang kan, buat satu jam. Itu di antaranya kan, sekarang kalau tak ada apa-apa, telefon ke, birthday ke apa kan, telefon lah sama itu sama raya. Jadi orang tak ada duit tu. Pada hari ayah bosok, bulan tu bulan tu. Ayah duit ni, ayah boleh ni tu tengok. Dia nak ni. Tak boleh tengok. Dia Boleh nak syok lagi pak. Dua, hijau atau kopi hijau. Saya ni, penting dia besar. Tapi bang, kalau nak kata, saya tak pernah cakap. Macam bang, kalau buat saya tak pernah cakap. Tapi benda tu tak. Sebab benda apa-apa pun, dia bukan susah. Kalau kita benda tu benar. Dia buat reputation, saya boleh buat mana boleh kan. Saya pun saya pun malu kan. Tapi saya cuba untuk kita tak boleh fokus masalah. Kadang kita tanya orang yang fokus masalah, jadi boleh ni orang kat ni, di mana ni yang dulu kecil apa semua tu masalah. Kita tak boleh fokus masalah, kita fokus solution. Apa yang boleh tu yang baik. Dan antaranya saya punya solution saya untuk tuan-tuan, kalau ada masalah lead ke apa, cuba buat TikTok. Cuba educate orang. Kalau kita nak kata kita tak nak buat pun, ada orang lain buat. Baik kita buat ni. Try apa? Sebab kata follower 50 orang cukup. Boleh buat langkah. Saya dah buktikan 3 akaun. Follower saya sikit. Tapi bila saya buat live dengan respect tu, dengan kita punya educate kita, dengan emosi kita, dengan kita punya karakter, variasi kan. InsyaAllah yang betul-betul menjual 99 ringgit sebulan kat TikTok dengan dia pun dapat save. Pertama-tama kalau kita hilangkan sikit skill bercakap kita kan. Sebab lidah ni setajam pisau kan. Kita gunakan untuk sebut lagi orang tapi buat ni orang main TikTok, kita buat TikTok. Kita main TikTok orang buat. Kita buat kan. Macam klien dia macam yang baku macam lead tu semua dia minta tu. Benda daripada Saya baru try buat.
Refer lah. Kalau minta sikit-sikit refer ke apa, boleh share link ke dia. Master refer kan. Silakan ambil. Saya nak main tanya juga sebab geng-geng yang lama-lama kan. Pemerintahan sebab refer tu. Macam belah-belah tahun kan. Kamu tahu tak? Dia nak boleh bertahan. Refer juga. Saya ngomong macam tu kan. Dia ada sekali-sekali tak tahu. Saya ada banyak orang baik untuk dia. Tapi mana ni kata. Saya buat mereka. Jadi saya buat kami live kan. Bagian sejak di Pak Nenek sebab saya tak pernah sebab saya main musik, saya agresif kalau live saya tak ingat kalau live ni kalau live cuma jadi cengeng sini lah sebab nak educate orang ni kan. Itu member dah orang. Dah nampak boleh bagi sama. Kalau next cukup ni. Naik ngam-ngam suai. Dah naik ngam-ngam suai. Kalau naik cepat dah TV dah. Dah dia. Dah dah. Kau tengok dah. Hai. Aduh, bawa betul. Tapi kalau naik awal baju cepat kan. Dia cruising 1.5 cruising. Tengok. Tengok ni. Naik lady. Ah. Dia ni tok betul tu. Itu dia banyak kerja tu. Tapi biasa tu kawan-kawan sebab saya dulu kan. Tapi kalau naik kerja pun ada tu kan. Dan orang agent tu yang target dia harapan dalam 27,000. 50. Saya akan ambil ngam-ngam ya. Dia minta 15, kita bagi 20, dia bagi lebih. Saya akan ngam-ngam ya. Seorang 27,000, seorang tu 6,000, seorang tu baru 1,000 lebih. Dua tu dengan benda. Jadi jual dengan benda kan. Mana di mana kan? Yang tu. Kita nak naik dulu kita jauh. Ada saya kita sembang ni. Kalau Sabar kita sembang tadi. Okey. Lagi soalan. Terima kasih. Dah. Boy. Dah. Ada boleh. Dah. Ada apa nama Tino mah? Ini lah. Mr. Denny kan. dia ada single account, saya ada single. Kalau kecap dulu, saya akan blok kalau dia PM sedap-sedap. Nama dia Lepas pun buat saya juga. Lepas pun buat, kita tak mau buat. Belum PM sedap-sedap. Dah lah dia mesti dah wajib dah sembang. Mesti lekat lah orang tu. Ya declare. Declare dah tu. Jalan. Angkat ke dia. Oh yes. Kena tekan sikit. Kita tak apa. Jadi Mas bagi Mas katakan nak pakai isu. Mami. Ya ni Biasa. okey. Apa mau kita tiga? Ini kan sini cash. Kalau kita tutup wifi dia dah tengok dia ni. Ayah. Kawan kita tu. Okey, 1, 2, 3. 1, 2, 3.
Kalori yang apa kalori. Ya, 1, 2, 3. 1, 2. Jadi bang. Jadi kita cukup. Tu tripod lah, jadi memang tu. Telit. Oh, dah tayar ke mana? Asal tak boleh pula kau ni. Pakai tu ni. Bang. Ya, kan kau ada. Kau boleh pakai apa? Tak, begitu orang itu. Ni tadi. Kan, ini pakai ni dia minum. Okey, tengok ni. Okey, jadi. Okey, cuy. Alright. Wancak. Ordo kan. Okey, kopo. Saya ni lah, saya tengok saya Jamaah nak beli kuala no. Kasar bahasa. Ada.